Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa bila masuk malam 16 Ramadan, imam mula baca kunut dalam solat witir? Adakah kunut witir hanya dibaca pada 15 Ramadan sahaja? Atau sebenarnya bermula selepas 15 Ramadan? Dan apa hukumnya, wajib atau sunat? Dalam video kali ini kita akan kupas hukum kunut witir 15 Ramadan menurut mazhab, dalil dan penjelasan para ulama. Pastikan tonton sampai habis supaya kita tidak keliru dalam beribadah. Kalau kita solat witir, boleh tak kita nak baca kunut sebelum 10 Ramadan yang terakhir? Tak boleh. Bacanya ialah 15 yang terakhir. Kalau sebelum 10 tu memang orang baca dah. Dia baca gini, nisfu. Nisfu ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya separuh. Faham? Jadi Nabi baca kunut, sahabat baca kunut dalam sembahyang witir, dalam hadis, ketika an-nisfu min Ramadan, sudah separuh daripada Ramadan. Mana 14 malam dikira separuh, esok 15, itu separuh. Faham tak ke? Jadi kalau mu awal-awal mu bagi witir baca kunut, dak betul. Kunut ini dibaca selepas separuh bulan Ramadan. Di dalam sembahyang witir, bukan dalam sembahyang tarawih. Dalam sembahyang witir. Dia gitu. Bila dan bagaimana pelaksanaan kunut witir, ya. Kita mendapati, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, dia ada menulis kitab yang saya kira sangat bermanfaat dalam masalah tentang solat tarawih dan, ya, Qiyam Ramadan ni, ya. Tajuknya pun Qiyam Ramadan, atau yang satu lagi ada dua kitab, ya, oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya nasihatkan supaya dapatkan kitabnya, sudah diterjemahkan. Dia sangat penuh, padat dengan ilmu, padat dengan dalil-dalil, perincian tentang masalah salat tarawih ni, di samping menjawab syubhat-syubhat yang berkaitan. Syekh Al-Albani rahimahullah, dia ada menjelaskan tentang riwayat yang menyebutkan bahawa tentang doa kunut witir ni dianjurkan, ya, untuk dilakukan pada setengah Ramadan yang kedua. Maknanya bermula selepas malam yang bermula dengan malam yang ke-16 ke atas. Dianjurkan. Maknanya apa? Bukan syarat, bukan wajib. Ya. Kena faham dari sudut hukum tu. Walaupun amalan masyarakat kita mungkin dia dilakukan secara konsisten setiap malam, tapi perlu kita faham bahawa ini bukan satu kemestian, satu kewajipan. Dianjurkan, dibolehkan untuk kita berdoa kunut bermula pada malam 16 Ramadan sehingga ke akhir Ramadan, ya. Asalnya kalau kita lihat tentang doa kunut ni, ada perincian dia, cuma saya ingat tak perlu kita nak pergi detail sangat. Asalnya doa kunut, ya, dilakukan pada rakaat yang terakhir sebelum rukuk. Asalnya, ya, sunnahnya pada rakaat yang terakhir, rakaat witir yang terakhir itu sebelum rukuk. Tetapi dibolehkan selepas rukuk. Nak mengatakan betapa perincinya, betapa terikatnya kita dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal-hal ini. Ya, maknanya bukan yang boleh main khentam je. Tidak. Ya. Perlu kembali kepada riwayat. Riwayat yang sahih, tentu. Ya, sama ada hadis ataupun athar daripada para sahabat yang menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pun kita melihat dalam lafaz doa kunut tu pun, lafaznya pun kita perlu melazimi apa yang disunnahkan kepada kita, ya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait. Kita melihat dalam kalau amalan masyarakat dia lain sikit. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu dimacam rendahkan suara ke apa. Ini semua tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi. Sebaliknya perlu dibaca daripada mula sampai akhir dengan kuat dan diaminkan oleh makmum di belakang. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la ya'id
Ha. Wala ya'iddu wala ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Ya, sampai di situ. Kalau ditambahkan selawat pun boleh. Kalau tidak ada selawat pun tidak ada masalah. Ya, kerana itu lafaznya. Ya, itu yang ma'thur, yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat bagaimana terpulang. Ya, tidak ada lafaz selawat yang khusus. Ya, boleh insyaAllah. Jadi saya faham tadi qunut witir ni nak buat macam mana? Pertama, macam Al-Fadhil Ustaz Wafiq sebut tadi, witir ni dia bukan bulan puasa saja. Witir every day. Setiap hari sunnah untuk kita melakukan witir. Bahkan ada qaul Imam Ahmad kata orang yang tak witir tu jahat. Walaupun tidaklah sampai ke peringkat wajib pada qaul jumhur. Kerana witir, Nabi tak tinggal witir. At least 1 rakaah buat witir. Sebab tu sunat witir ni dituntut setiap hari. Sebab tu sebelum kita tak habis, selepas kita habis solat tahajud, qiyamul lail, every day, sebelum masuk subuh kita kena buat witir. Bagi mereka yang mungkin letih, tak bangun qiyamul lail, mungkin mereka boleh untuk solat witir siap-siap selepas daripada Isya, takut tak bangun. Bagi mereka yang kadang-kadang mungkin tertinggal sembahyang malam. Okey. Jadi witir memang setiap hari dibuat, bukan bulan Ramadan saja. Di dalam witir ada kunut. Kunut witir, cuma soal saya faham daripada soalan Ustaz Wafiq ni, adakah kunut ni sepanjang masa ataupun separuh Ramadan sahaja? Okey. Kita apa-apa dalam hukum hakam agama ni kalau ada orang-orang kerja kerajaan ni, orang undang-undang, dia panggil nak cari punca kuasa. Kalau nak ambil duit ni, punca kuasa dia apa? Kan? Nak kenakan undang-undang ni, punca kuasa dia apa? Dalam agama kena cari punca kuasa. Witir, kunut-kunut ni punca dia apa? Punca dia tak boleh punca kita lah, kena punca dia daripada Nabi SAW. Di dalam riwayat, satu-satunya, the only riwayat yang ada yang menyebut tentang bacaan kunut, satu-satu saja ada, iaitu riwayat daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Al-Hasan bin Ali menyatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Rasulullah ajar aku kalimat untuk aku sebut di dalam salat witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Sehingga habis. Ini adalah satu-satunya riwayat. Sesiapa sahaja yang mengaji hadis, baca saja apa saja, dia tak akan temui melainkan yang ini saja. Tak ada. Hasan bin Ali pun kata, yang ni Nabi ajar untuk solat witir. Kalau ada tak mana-mana riwayat kata Nabi ajar bacaan ini untuk kunut subuh? Tidak ada. Tak ada. Dia sebut tentang witir. Cumanya mereka yang mazhab yang kata bacaan kunut subuh tu nak baca apa? Mereka ambil bacaan ni dibaca pada kunut subuh. Tapi daripada mulut Al-Hasan bin Ali sendiri, dia menyatakan Nabi ajar untuk baca solat witir.
Boleh semua pergi tengok riwayat-riwayat hadis. Dia boleh carilah, tawaflah dalam dunia ni segala kitab hadis, pasti dia akan jumpa yang sama, bacaan untuk solat witir. So tak timbul isu subuh tu. Sebab tu tak apalah, benda ni khilaf tapi boleh, tak apalah dia tak ada. Jadi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, ini bacaan untuk solat witir. Jadi kalau tuan-tuan mayang witir, tuan-tuan baca yang tu lah. Setiap hari. Okey. Cuma ulama berkhilaf pendapat. Adakah bacaan kunut witir ni dibaca setiap hari ataupun dibaca hanya pada nisful akhir min Ramadan, separuh yang akhir pada bulan Ramadan? Mazhab jumhur kata kunut ini dibaca sepanjang masa di dalam witir. Sekali-sekala ditinggalkan. Tapi elok baca. Tak kira Ramadan, tak kira luar Ramadan. Kerana witir ni bukan ada dalam Ramadan saja. Sepanjang masa. Ini adalah pendapat banyak di kalangan para ulama. Termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah menyokong qaul ini di dalam kitabnya Al-Majmu' dan beliau bermazhab Syafi'i. Tapi bukan qaul Syafi'i, qaul An-Nawawi. Mazhab Syafi'i dan beberapa yang lain kata bacaan witir, bacaan kunut dalam witir ni hanya pada bahagian separuh akhir daripada Ramadan. Itu juga mazhab Ali bin Abi Talib. Ada mazhab kata tak baca langsung kunut. Tak ada kunut. Itu mazhab Abu Hanifah. Kalau habis tu kami ni macam mana? Kalau tanya saya, sepanjang tahun baca. Artinya kalau sepanjang tahun baca, awal Ramadan pun boleh baca. Tapi masjid kami dia tak baca. Tok Imam baca separuh yang akhir. Ikut imam. Kalau imam baca separuh yang akhir, kita ikut imam. Kalau imam tak baca, tak payah kita baca. Kerana masalah ini pun adalah masalah yang khilaf, yang mu'tabar, perbezaan yang mu'tabar di kalangan para fuqaha, di kalangan ulama-ulama fiqh. Sesiapa yang luas pengetahuannya tentang fiqh, maka lapang dadanya tentang khilaf di kalangan fuqaha. Kalau yang tak khilaf tu, hak tu yang mu tak kunut bodoh mu. Itu intinya masalah. Itu yang masalah. Tapi kalau dia tahu luas, dia akan tahu bagaimana para fuqaha merumuskan kesimpulan-kesimpulan ini. Maka dengan itu kita, kalau imam kunut dan negeri Perlis ni, setakat ni kita tak ilzamkan imam. Kalau imam tu dia pegang separuh yang akhir baru dia nak kunut, terpulang kepada dia. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Kalau dia kunut, kita kunut dalam solat witir ni. Kalau tak, kita tak payah kunut di belakang dia. Pasal hal ni tak diputuskan oleh pentadbiran di negeri Perlis. Allah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini bagi siapa yang rajin doa, utamanya dalam bulan Ramadan, bulan doa. Ramadan ni bulan doa. Kita punya waktu untuk berdoa dalam bulan Ramadan ni sangat luas, sangat banyak. Ketika sahur, ketika sedang berpuasa, ketika hendak berbuka, di dalam salat malam, semua waktu ni mustajab. Cuma Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah.
Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mustajabkan doa itu, seperti yang dibuat oleh Nabi Zakaria, Nabi Yunus dan Nabi Ayyub. Apa dia? Muqinun, yakin. Sebahagian orang kadang-kadang, saya tak katalah salah, tapi kita tengok dia doa, dia tak yakin. Apatah lagi doa, kadang-kadang doa bismillah, 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 bismillah. Lepas daripada tarawih kita angkat tangan, kita doa. Doa masing-masing. Dan doa, Quran cerita tadarruan, dalam keadaan merendah diri, khufyah, dalam keadaan diam, sunyi, wa dunal jahr, dan tidak mengangkat suara. Doa. Nabi kata dekat sahabat, kamu bukan minta kepada yang pekak, kamu bukan minta kepada yang tuli, jangan angkat suara. Ini bukan choir, pertandingan choir ke, pertandingan orkestra, kita nak beralun-alun, nak bersajak-sajak, nak berirama. Ini doa, permintaan. Setengah kita tengok doa nak macam choir, orkestra, ada rentak, ada irama, kan? Dan kadang-kadang tuan-tuan, kita di dalam bulan Ramadan ni, pada 15 akhir Ramadan, di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia sunatkan untuk kita qunut witir. Qunut witir tu ialah kita doa di dalam salat witir. Jadi sebab itu di masjid-masjid sebahagiannya dia baca qunut, doa. Doa qunut witir ni simple. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Itu doa qunut. Qunut witir. Asalnya doa itu ialah doa qunut witir. Dan tuan-tuan, masa tu imam baca sunat amin, 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 kan? Sebahagian ulama kata imam-imam yang doa ni jangan melampau lah. Kadang-kadang doa dia sengaja buat doa lebih panjang daripada sembahyang. Sampai kawan tu mula-mula angkat tangan, dengan mendayu-dayu. Dr. Said Al-Kamali, Said Kamali, dia kritik ni perbuatan bersajak dalam doa ni. Dr. Said Kamali kan, dia kritik orang yang bersajak dalam doa ni. Kadang-kadang sakar tak ada doa, dia jadi macam satu buat-buat, satu yang dibuat-buat. Dia bukan satu permintaan. Doa simple, doa ringkas, doa, kan? Kita hari ni 15, malam nanti malam 16 mulalah sunat aba'ah membaca kunut sembahyang witir. Ni malam ni ke semalam start dah? Mana asuk lagi? Malam ni nah, malam ni malam 16, bukan malam 15. Kita bukan nisfu Ramadan. Kita bukan nisfu Ramadan. Sunat aba'ah membaca kunut dalam sembahyang witir. Kita tengok dalam kitab kita ni. Sunat membaca kunut subuh sunat aba'ah. Membaca kunut witir Ramadan sunat aba'ah. Dalam kitab kita sebut warna. Adakah nisfu Ramadan ataupun nisfu kedua Ramadan? Kena faham. Kita nisfu Syaban lain. Nisfu Syaban malam 15. Kita ni bukan nisfu Ramadan, nisfu yang kedua daripada Ramadan. Bukan nisfu Ramadan.
Kita dulu nisfu Sya'ban. Bila nisfu Sya'ban? Malam 15. Itu nisfu Sya'ban. Kita baca kunut witir Ramadan ni bukan nisfu Ramadan. Nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Dalam kitab kita ni mana? Tiap tahun orang kita ni jadi tak pelik tu tahunan. Tapi tiap tahun tu orang kita. Ni. Di muka surat 10, tak apa dah saya bukalah. Surat 10 sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Nisfu yang kedua, bukan nisfu Ramadan. Sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh. Itu kita maklum, sunat abad. Dan sunat abad juga, dan witir nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan. Nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan, bukan nisfu Ramadan. Kalau nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Ini bukan nisfu Ramadan, malam 15 Ramadan, bukan. Nisfu yang kedua. Mana apa? Kita kena Ramadan 30 ni bahagi dua. Nisfu yang pertama 1 sampai ke 15. Nisfu yang kedua 16 sampai ke 30. Nisfu yang kedua bermula dari malam 16. Malam ni kan? Ke Sulaiman warna malam? Sulaiman warna malam? Ada Jumaat sini? Tak baca lagi malam tau? Tak ada Jumaat sini? Tak ada. Kalau Sulaiman buat juga kena Sulaiman. Tak dah. Nisfu yang kedua daripada Ramadan. Bukan nisfu Ramadan, bukan. Nisfu yang kedua, makna separuh yang kedua. Pada nisfu ni, Ahmad nisfu, bukan ni. Nisfu, makna separuh. Jadi nisfu yang kedua berarti 30 Ramadan kita bagi dua. Nisfu yang pertama 1 sampai ke 15. Nisfu yang kedua 16 sampai 30. Jadi baca kunut witir Ramadan sunat ba'd nisfu yang kedua. Separuh yang kedua bermula 16 sampai 30. Kan ni? Kau baca kunut dah malam? Ada dah awal? Dia biasa je. Tahun-tahun biasa je. Ada semua dia jadi benda tahunan dia jadi macam tukar. Dia ingat ke nisfu Ramadan, bukan nisfu Ramadan. Kalau nisfu Ramadan malam 15, macam nisfu Sya'ban tu kan malam 15. Padahal ini bukan nisfu Ramadan, nisfu yang kedua daripada bulan Ramadan bermula malam 16. Itu sunat abad. Sunat abad. Kita mula malam ni sebab hari ni kita 15. Jadi kuliah kita tu kita kira lah macam mana dah kita bincang balik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mendapat beberapa soalan yang dapat saya ringkaskan kepada 3 soalan seperti mana yang baru saya sebutkan di atas. Dan insya-Allah dalam video ini saya akan menjawab serta menjelaskannya. Sebelum itu ingin saya nyatakan bahawa ini adalah petanda yang baik di mana masyarakat sudah celik dalil dan ingin mengetahui dalil bagi sesuatu ibadah yang mereka laksanakan. Baiklah, dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lain-lain. Ia dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakan mereka masing-masing secara berasingan. Saya bacakan di sini dari Sunan At-Tirmizi, jemput rujuk hadis nombor 426 atau jika penomboran edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir hadis nombor 464 ya. Okey, qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, berkata Hasan bin Ali. Siapakah Hasan bin Ali? Beliau ialah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak, Hasan dan Husain ya. Jadi ini riwayat ini daripada Hasan bin Ali. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kalimatin aquluhunna fil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku beberapa kalimat untuk aku katakan dalam solat witir. Apakah kalimat tersebut? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Sekian. Okey, baik. Berdasarkan hadis yang baru saya bacakan ini, jelas bahawa membaca kunut untuk solat witir dan lafaznya, yang lafaznya kata hampir sama dengan kunut yang dibaca dalam solat subuh, adalah sesuatu yang memiliki dalil, dan dalil itu adalah sahih. Ingat ya, bila kita sebut sunnah Rasulullah SAW, ia adalah sunnah yang baginda lakukan, ia adalah sunnah yang baginda ajarkan, dan ia juga adalah sunnah yang baginda persetujui apabila lihat para sahabat buat. Jadi meskipun yang ini Rasulullah SAW mengajar kepada Hasan, ia tetap menjadi dalil, ia tetap kita sebut sebagai sunnah Rasulullah SAW. Okey, hukumnya adalah sunat dan ia dibaca pada rakaat terakhir solat witir. Jadi jika kita solat witir 3 rakaat, dibaca pada rakaat ketiga. Jika kita solat witir 5 rakaat, dibaca pada rakaat kelima. Dan jika kita solat witir 1 rakaat saja, maka dibaca dalam solat witir yang 1 rakaat itu. Seterusnya, kenapa di Malaysia ia hanya mulai dibaca pada malam ke-15 bulan Ramadan sehingga akhir Ramadan, dan tidak pula pada malam-malam selainnya? Untuk soalan ini memang berlaku khilaf di kalangan ahli ilmu. Pandangan pertama berkata ia sunat dibaca dalam solat witir sepanjang tahun. Pandangan kedua berkata ia sunat dibaca mulai malam ke-15 bulan Ramadan sehingga akhir Ramadan. Juga berlaku khilaf apakah ia dibaca sebelum rukuk atau selepas rukuk pada rakaat terakhir solat witir. Khilaf ini dijelaskan sendiri oleh Imam At-Tirmizi setelah mengemukakan riwayat yang saya baru bacakan tadi. Beliau berkata, okay, waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witir. Fara'a, okay, tak apa, saya terjemah dulu. Dan telah berselisih para ahli ilmu tentang membaca kunut dalam solat witir. Fara'a Abdullah ibnu Mas'ud al-kunuta fil witri fis sanati kulliha wa ikhtaral kunuta qabla ruku'. Okey, telah berpandangan ataupun Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW, berpandangan bahawa doa kunut ini dalam solat witir sepanjang tahun. Okey, sepanjang tahun, dan beliau memilih untuk melaksanakan doa kunut itu sebelum rukuk. Jangan terkejut. Okey, qabla ruku', sebelum ruku'. Wa huwa qawlu ba'di ahli ilmi wa bihi yaqulu Sufyanus Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Ishaq wa ahlul Kufah. Okey, jadi pandangan ini bahawa doa kunut untuk solat witir dilaksanakan sepanjang tahun dan ia dilaksanakan sebelum rukuk. Selain ia merupakan pandangan Abdullah ibnu Mas'ud, ia juga merupakan pandangan sebahagian ahli ilmu lain. Ahli ilmu yang dimasukkan di sini ialah dari kalangan generasi salafus soleh. Kerana Imam At-Tirmizi wafat tahun 279 Hijrah. Maka apa yang beliau sedang sampaikan sini, apabila beliau merujuk kepada ahlul ilmi, ia merujuk kepada ahlul ilmi di kalangan salafus soleh. Antaranya ialah Sufyan Ats-Tsauri, okay, seorang tokoh yang wafat tahun 161 Hijrah. Antaranya ialah Ibnul Mubarak, yang ini Abdullah Ibnul Mubarak yang wafat tahun 181 Hijrah. Antaranya ialah Ishaq. Ishaq ini boleh ada dua cara sebut, Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq bin Rahuyah. Ada dua cara sebut, dan wafat tahun 238 Hijrah. Okey, dan juga ahli Kufah. Okey, mereka yang di Kufah juga memilih pandangan ini. Itu pandangan pertama. Okey, pandangan kedua.
wa qad ruwiya an Ali bin Abi Talib annahu kana la yaqnutu illa fi nisfil akhiri min Ramadan. Dan telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahwasanya beliau tidak melaksanakan kunut kecuali pada pertengahan akhir daripada bulan Ramadan. Wa kana yaqnutu ba'da rukuk. Dan adalah beliau melaksanakan kunut ini sesudah rukuk. Tadi itu sebelum rukuk kan? Yang ini sesudah rukuk. Wa qad zahaba ba'du ahli ilmi ila haza. Dan pandangan ini telah dipilih oleh sebahagian ahli ilmu juga daripada kalangan salafus soleh, dan di antaranya ialah wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad. Antaranya ialah Asy-Syafi'i, yakni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijrah, dan juga Ahmad bin Hanbal yang wafat tahun 241 Hijrah. Jadi ini ya, khilaf. Sekali lagi saya ulangi, ada dua pandangan. Pandangan pertama, doa kunut dalam solat witir boleh dilaksanakan, sunat dilaksanakan sepanjang tahun tanpa terhad kepada 15 hingga akhir Ramadan sahaja. Dan juga doa kunut itu dilaksanakan sebelum rukuk. Terkejut kita dengar kan? Sebelum rukuk. Okey? Ini pandangan pertama dan ia dipegang oleh sebahagian ahli ilmu daripada kalangan salafus soleh. Pandangan kedua ialah kunut itu hanya tidak dilaksanakan doa kunut dalam solat witir sepanjang tahun kecuali dalam bulan Ramadan pada pertengahan Ramadan, yakni malam ke-15 sehingga akhir Ramadan. Okey, yang seperti mana yang kita lazim amalkan di Malaysia. Dan inilah juga pandangan sebahagian ahli ilmu dari kalangan salafus soleh, di antaranya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan, dari malam 15. 1, 2, 3, 4, 14 tak ada. Setiap malam 15 baru Allahumma dina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di An-Nur imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang doa kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Masya Allah, segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Payah saya ngapalnya Pak Ustaz. Foto, crop, masukkan ke FB, masukkan ke blog. Asal lupa buka balik. Asal lupa buka balik. Mudah sekali. Udah saya buka kok tak terbuka, paket tak ada. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlalu fokus pada perbezaan kecil sehingga lupa tujuan utama Ramadan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, kunut witir ini hanyalah salah satu amalan sunat yang dianjurkan. Ia bukan ukuran sah atau tidaknya puasa kita, bukan juga penentu diterima atau tidak ibadah kita. Jangan sampai kerana isu kunut, kita berbalah sesama jemaah. Ulama dahulu berbeza pandangan tetapi hati mereka tetap bersatu. Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan pembebasan dari api neraka. Gunakan separuh akhir Ramadan ini untuk perbanyakkan doa, perbanyakkan istighfar, hidupkan malam dengan tahajud, kejar malam Lailatul Qadar. Kesimpulan mudah, kunut witir bukan wajib. Dalam mazhab Syafi'i, sunat dibaca separuh akhir Ramadan, bermula malam 14 Ramadan. Jika tak baca, solat tetap sah. Yang penting ialah kekhusyukan dan keikhlasan dalam ibadah. Pandangan mazhab lain, mazhab Hanafi, kunut witir dibaca sepanjang tahun. Mazhab Maliki tidak mensunatkan secara khusus. Mazhab Hambali ada riwayat dibaca sepanjang Ramadan. Ini menunjukkan ia perkara khilaf, perbezaan pandangan.
dan kita beramal mengikut mazhab masing-masing dengan tenang, mudah-mudahan Allah menerima setiap rakaat tarawih dan witir kita, sama ada dengan kunut atau tanpa kunut. Kalau video ini bermanfaat, kongsikan kepada sahabat-sahabat supaya kita sama-sama faham dan tidak lagi keliru tentang kunut witir 15 Ramadan. Jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan loceng supaya tidak terlepas video-video ilmiah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid